Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menjalankan eksperimen ujian milin untuk roti. Okay, bahan dan radas yang akan digunakan pada hari ini adalah penuh Bunsen, bika, tungku kaki 3, ampayan albumen, region milin, silinder penyukat dan tabung uji, dan juga penjepit tabung uji. Pertama sekali, ampayan singkat ampayan. Kemudian titiskan 2 biji kecil ke dalam region milin. Ini larut. Kemudian letakkan ke dalam air yang tadi didiamkan. Tunggu selama 5 minit. Di akhir pemakaian ini kami mendapati ampayan albumen bertukar warna menjadi mendakan merah mata kerana terdapat kehadiran roti.